Zam ni sedap lah nak pelekeh kawan-kawan dia. Dia kata lah, ni aku tak jumpa apa hantu tu. Hampa boleh panggil dia tak? Mai dia jumpa aku Ustaz. Apa call dia Ustaz mai jumpa aku? Aku teringin nak jumpa dia. Aku jumpa dia, aku nak tarik kain dia tu. Kawan-kawan dia kata, ish, hang ni memang celaka tu. Pakat marah lah kawan-kawan dia ni duk kena menganjing lagu tu. Bila dia sampai je dekat belakang orang yang guna public phone tu, alangkah terkejutnya dia. Sebab apa dia nampak kat situ adalah satu sosok manusia yang tak ada kepala. Assalamualaikum, bersama saya lagi Hanif Zaini. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video saya pada hari ini. Moga anda semua dimurahkan rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya nak mulakan cerita, saya nak buat disclaimer sikit lah. Yang cerita ni tujuannya untuk kita bersonok-sonok saja, untuk hilangkan tension, untuk kita happy-happy. Nak percaya boleh, tak mau percaya pun tak ada siapa pun nak paksa. Cerita kali ni berlaku pada student UUM, di mana cerita ni dikongsikan oleh Azrina, di mana kita panggil nama dia Ina lah dalam cerita ni. Senang sikit nak sebut. Di mana Ina ni menceritakan kejadian yang berlaku di college dekat UUM pada ketika tu. Waktu kejadian ni berlaku adalah pada tahun 2001. Lama dah. Yang cerita ni senior-senior pelajar UUM dululah. Dan cerita ni dibahagikan kepada 3 kejadian mengikut college. Cerita misteri pertama ni berlaku di College Asiana. Dan College Asiana ni adalah college yang paling jauh sekali di antara college-college lain dekat UUM tu. Pada malam tu, Ina study dengan kawan dia lah, Kak Zila, di bilik Kak Zila ni. Dan hari tu Kak Zila ni dia nak telefon dia punya mak dia lah. Ina ni dah duk study sekali dengan Kak Zila, jadi dia pun nak teman lah Kak Zila ni. Pada ketika tu Kak Zila ni dia turun terlebih dahulu daripada Ina ni. Tak tahulah, mungkin Ina ni duk buat kerja lain dulu sebelum turun, jadi mungkin Kak Zila ni dia nak turun awal lah sikit. Pada tahun 2000 ni, telefon bimbit ni masih baru lagi. Tak ramai yang mampu untuk pakai telefon bimbit. Jadi solusi yang famous pada waktu tu adalah public phone lah, telefon awam ni. Jadi di situ adalah pondok telefon, public phone untuk orang telefon, nak telefon family ke, boyfriend ke, nak telefon siapa-siapa lah, orang akan tunggu di situ lah. Dan bila awal malam ni, ramailah yang pakat duk beratok tunggu giliran. Nak on call pula, pakat sedialah duit shilling ataupun kad telefon TM tu, top up duit masuk dalam tu, cucuk dekat public phone tu, boleh gunalah selagi mana tak habis kredit dalam kad tu. Macam touch and go kita lah ni lah. Namun Kak Zila ni, dia tak sukalah nak beratok panjang-panjang tu. Hari tu dia turun lambat sekitar pukul 11 lebih. Sebab waktu tu orang dah kurang dah, boleh katakan tak ada orang lah. Pondok telefon kalau anda biasa tengok lah, dia akan ada satu ruang kompartmen dia tutup macam tu, kiri dan kanan, macam kita pergi ATM lah, untuk bagi privacy kepada orang yang tengah on call tu. Jadi daripada tepi kita akan nampak separuh lah badan orang yang menggunakan public phone tu. Kak Zila ni tanpa ragu-ragu dia pun berjalan lah pergi untuk beratok belakang orang yang guna public phone tu. Bila dia sampai je dekat belakang orang yang guna public phone tu, alangkah terkejutnya dia. Sebab apa dia nampak kat situ adalah satu sosok manusia yang tak ada kepala, tengah berdiri menghadap sebelah sana. Kak Zila ni berderau darah dia, terlampau terkejut, dia pengsan kat situ juga. Dan nasib baiklah Ina pada waktu tu baru sampai, dan dia nampak Kak Ina ni tengah terlentang pengsan dah kat situ. Apa yang diceritakan oleh Ina ni, itu bukanlah kejadian pertama di mana orang berjumpa dengan hantu yang tak ada kepala dekat public phone tu. Blok mana, Ina kata cari sendiri. Tanyalah senior-senior pada tahun tersebut, iaitu pada tahun 2001. Cerita misteri yang kedua ni berlaku di Kolej Pernas di UUM jugalah, di mana pada ketika tu mereka duduk di tingkat 2. Ina dan kawan dia lah, mereka duduk 3 orang saja. Bilik mereka ni pula bertentang. Tepi bilik mereka pula ada bilik kosong yang bertentang dengan bilik pilih bomba. Malam tu mereka tak tahu nak buat apa. Jadi apa mereka buat? Mereka decide nak main lompat-lompat daripada bilik ke bilik, nak tengok siapa lompat paling jauh. Siapa lompat paling jauh tu kira menang lah. Zaman tahun 2090-an, 80-an ni, mana ada smartphone lagi. Orang betul-betul bersosial. Memang orang cari aktiviti lah nak buat, menghilangkan boring, menghilangkan bosan tu. Sekarang bila dah ada social media, pakat duk jadi attention seeker. Semua benda dia nak tunjuk ke orang. Semua isu dia nak komen. Nak berdoa pun tulis kat social media. Zaman tu zaman yang betul-betul pure bersosial ni. Jadi ketika mereka ni tengah duk seronok main tu, duk bergelak sakan lah. Siapa yang lompat paling jauh, siapa yang lompat paling pendek. Jadi tengah duk seronok-seronok tu, mereka terperasan daripada bilik kosong tu pun ada juga benda yang melompat ke bilik pilih bomba tu. Terkejut dah mereka. Rupanya hantu pun teringin nak main juga macam mereka. Geng-geng perempuan ni dengan spontan ni menjerit lah. Macam nak luruh jantung mereka ni. Cerita misteri yang ketiga ni pula berlaku di College TMB di UUM tu jugalah. Di mana pada ketika ni Ina ni dia praktikum di UUM tu lah. Dan Ina ni pula sebilik dengan 3 orang lagi kawan dia. Maknanya mereka ni duduk satu bilik 4 orang lah. Dan bilik mereka tu bertentang dengan stesen bas. Malam tu mereka ni ramai-ramai lah duk bercerita tentang keluarga. Kiranya tengah ada ice breaking lah, sesi suai kenal. Tengah-tengah mereka duduk seronok bercerita, bersembang, melawak tu, mereka dengar dekat tingkat bawah ni. Sebab mereka duduk tingkat 2.
Tingkat bawah ni, tingkat 1 ni, ada orang duk main gitar sambil duk menyanyi. Ina dengan geng-geng dia ni pun rasa terganggu lah. Awak dia ni tak fikir kat orang ke duk menyanyi-nyanyi ni, bising. Dan yang membuatkan mereka ni bertambah marah, bila di celah-celah tu mereka dengar orang angkat kerusi, pam orang lepas. Orang angkat kerusi, pam orang lepas. Lagilah menambahkan bising. Elok-elok mereka duk cerita pasal keluarga, pasal pengalaman, pasal hobi. Dah bertukar topik kepada mengutuk orang kat bawah ni. Tengah-tengah mereka duk seronok mengutuk orang bawah, terdengarlah orang ketuk pintu. Tak. Ina ni pun pilah buka pintu bilik mereka. Rupanya ada senior mereka lah yang duduk di wing sebelah ni. Mai ke bilik mereka sebab mungkin ada urusan lah kot. Jadi waktu kak ni sampai, geng-geng ni pakat cerita lah kat kak tu. Pakat luah rasa tak puas hati lah. Ni kak, pasal apa orang bawah ni tak ada common sense langsung ni? Duk menyanyi lah, main gitar lah, main kerusi lah, macam budak-budak lagi. Hingat kami ni. Kak tu pun terkedu dengan muka yang terkejut. Kak ni bagi tahu lah, sebenarnya untuk musim cuti ni, tingkat bawah tutup, tingkat atas pun tutup. Yang dibuka tingkat 2 ni saja. Waktu ni berderau lah darah mereka ni. Ada lagi cerita yang berlaku pada ketika tu. Tapi kali ni bukan berlaku pada malam hari, berlaku pada siang hari. Di mana Ina ni dia nak solat Zuhur. Di tingkat 2 ni ada satu bilik kosong, di mana bilik ni tak berkunci. Jadi Ina ni dan kawan-kawan dia decide untuk jadikan bilik tu sebagai bilik solat lah. Dia jadikan surau. Jadi siapa-siapa nak solat akan pergi ke bilik tu lah. Dan pada waktu Zuhur tu, Ina ni dia pergi solat dah kat bilik tu. Masa dia tengah solat kat bilik tu, dia ada terperasan bahawa pintu bilik dia ada orang buka. Pintu bilik solat tu lah, pintu bilik yang mereka jadikan surau tu. Dan dia rasa ada orang tengah pakai telekung duduk belakang dia. Jadi dalam hati dia ada orang nak main semayang jugalah. Jadi dia pun semayang macam biasa. Dan setelah bagi salam, dia kelihlah belakang nak tengok siapa member dia yang main semayang Zuhur juga. Bila dia tengok belakang, rupa-rupanya tak ada siapa pun kat situ. Ina ni dia rasa pelik, tapi dia tak terus kata yang tu hantu lah. Apa dia buat? Dia pergi ke bilik member-member dia tanya, tadi hampa ke yang duk solat tadi ni? Kawan dia cakap, tak. Dia tanya lagi kawan dia hak lain. Sama juga jawapan dia. Tak, kami tak pergi solat lagi kat situ. Dan semenjak hari tu, Ina dah tak solat dah dekat surau tu. Siang-siang hari dia boleh kacau macam tu. Jadi itulah 3 cerita yang berlaku di UUM Sintuk, di mana pengalaman Azlina ni kongsikan dengan kita. Budak-budak UUM ni mesti ada cerita mereka sendiri. Tak katalah semua tempat ada cerita masing-masing, bukan UUM saja. Dan itulah menjadikan tempat tu seronok, menjadi memori untuk kita kenang satu hari nanti. Cerita yang kedua ni berlaku kepada seorang remaja lah yang bernama Zam. Di mana Zam ni kaki main motor. Dan mereka ni selalu melepak di rumah kawan dia lah. Kiranya 2-3 pagi ni duk melepak kat rumah kawan dia. Duk perbaik-perbaik motor, ejah-ejah motor, tune-tune motor. Jadi sewaktu mereka tengah duk repair motor tu, tak tahulah mereka duk pasang aksesori ke, tengah duk ejah motor bagi laju lagi ke. Celah mana tak tahu mereka jadi tersembang tentang hantu. Pakat duk share lah. Yang dekat kampung mereka tu, jalan selekoh di kampung mereka tu selalu orang nampak. Seorang member ni katalah ayah dia pernah nampak hantu kat situ. Zam ni yang duk dengar kawan dia duk bertukar-tukar cerita hantu ni, dengan selamba dia boleh kata macam ni kat member-member dia ni. Hampa ni penakut sangat dengan hantu. Aku duk lalu jalan tu pada kecil ni tak pernah jumpa apa pun. Hampa penakut. Seorang kawan dia ni tegaklah Zam ni. Weh, hang jangan duk cakap macam tu. Kena kat hang baru hang tahu. Banyak orang kena dah. Ayah aku pun kena. Zam ni kata dekat kawan dia tu, hang ayah hang sama, dua-dua orang penakut tu duk jumpa benda pelik-pelik. Kawan ni marah lah hang duk kata kat ayah dia pula. Tapi biasalah budak-budak motor ni bergaduh tekat-tekat tu, lepas tu baik balik. Selepas lama dia lepak di rumah kawan dia tu, jadinya sampailah masa untuk dia balik ke rumah. Dah lewat pagi dah lah, nak masuk subuh dah pun baru nak balik rumah. Jadi dia pun balik lah. Masa dia nak balik tu, kawan dia kata kat dia lah, hang balik lelok, hang cakap besar ni jumpa apa-apa lagi. Man cakap apa tau? Mana dia? Aku nak jumpa dia tengok. Kalau aku jumpa dia, aku nak tarik baju dia tu. Baru dia tahu. Lepas tu Man ni pun gelak besar lah. Dan dia pun balik lah. Dan ketika dia balik tu, macam biasa. Tak jadi apa-apa lah pun kat dia. Dia pun selamat sampai ke rumah. Dan keesokan malamnya dia pergi lagi ke rumah kawan dia tu untuk lepak di sana lagi. Jadi masa lepak tu, Zam ni sedap lah nak pelekeh kawan-kawan dia. Dia kata lah, ni aku tak jumpa apa hantu tu. Hampa boleh panggil dia tak? Mai dia jumpa aku Ustaz. Apa call dia Ustaz mai jumpa aku? Aku teringin nak jumpa dia. Aku jumpa dia, aku nak tarik kain dia tu. Kawan-kawan dia kata, ish, hang ni memang celaka tu. Pakat marah lah kawan dia ni duk kena menganjing lagu tu. Malam tu dia balik juga dan macam tu juga, tak kena apa-apa pun. Esok pun dia main kata lagi kat kawan dia ni lah, duk menganjing lagi mereka ni. Kawan-kawan dia ni ada yang sakit hati tu siap kata lagi kat dia, hang ni aku doa hang jumpa hantu hak betul-betul huduh muka dia biar kena dengan hang tu. Zam ni gelak je lah. Tak apa, hang doa lagi aku nak jumpa lagi. Dapat hantu tu aku nak cium dia, aku nak tarik kain dia. Kawan dia ni hak punya marah ada siap doa. Aku doa ya Allah bagi jumpalah dia ni dengan hantu, bagi dia tahu sikit. Man gelak je lah. Dan Man balik macam biasa. Dan
tetap tak jadi apa-apa juga kat dia. Dan malah seterusnya Zam pergi melepak lagi kat rumah kawan dia. Tapi kali ni Zam tak provoke dah lah kawan-kawan dia. Mereka pun dah lupa dah benda tu. Dah lama dah duk main isu tu. Laki ni dia bergaduh tak lama, dia gaduh sat je. Tak lama lepas tu baik balik lah. Malah lebih baik lagi pada sebelum tak gaduh tu. Satu hari ni waktu Zam baru balik, ketika ni lah baru dia tahu langit tu tinggi ataupun rendah. Di mana? Waktu dia balik melalui kawasan yang memang orang kampung kata situlah duk nampak hantu duk bertenggek tu. Bila Zam duk bawa motor sampai kat Selekah tu, kali ni Zam nampak ada satu lembaga yang berdiri di tepi sawah tengah menghadap ke sebelah sana. Zam ni berhenti tengah jalan ni. Dia berhenti tengah jalan, tahu dia buat apa? Dia boleh tongkat motor, dia turun motor. Lepas tu tahu dia kata apa? Ish, pelak hampa ni nak kacau aku gak-gak. Bagi aku nak takut ke? Mai duk jadi hantu pula nak perkena orang. Dia duk ingat kata member-member dia nak perkena dia. Dia berjalan pi dekat hantu tu, tahu dia buat apa? Dia pegang jubah hantu tu, dia tarik. Bila dia tarik jubah hantu tu, kepala hantu tu berpusing 360 darjah. Tengok ke muka dia tu. Pada waktu tu lah Zam nampak muka hantu tu depan-depan. Di mana muka dia terkopak, terkoyak, teruk. Dengan bau yang sangat busuk, bau darah, bau hanyak, bau bangkai, mata yang merah menyala. Tak ada mata hitam langsung ni. Dengan gigi yang panjang, muka berkedut. Zam yang takut sangat-sangat pada ketika tu sampai terkencing dan terberak dekat situ. Zam pengsan kat situ juga. Keesokan paginya ketika orang kampung nak pergi kerja, orang kampung ternampaklah motor Zam ni di tengah jalan. Jadi adalah orang perasan yang Zam ni duk terbaring tepi jalan. Mereka ni panggil lah mak ayah si Zam ni, main ambil anak mereka. Jadi setelah diangkat Zam ni balik ke rumah, dibersihkan lah bekas kencing dengan berak dia tu. Terlampau takut sangat kan, sampai satu masa tu perut jadi tak selesa, terus terberak kat situ juga. Zam ni masa dia sedar, dia jadi macam bodoh tau. Dia sengap je. Tangan dia ni, hak bekas dia tarik baju hantu tu, duk bau busuk sangat. Macam-macam dibuat tetap rasa busuk. Dan Man ni sampai tak makan lah. Dia punya busuk kat tangan dia tu. Jadi ayah dengan mak Zam ni berubat Zam lah. Bawa Zam ni pergi jumpa bomo, pergi jumpa dengan Tok Imam, ustaz-ustaz yang pandai berubat ni. Banyak jugalah Tok Bomo dan banyak jugalah ustaz dia jumpa. Dan akhirnya Zam ni pulih lah. Sebab semangat Zam ni betul-betul hilang pada waktu tu. Kalau tak berubat, Zam ni mungkin boleh jadi gila lah waktu tu. Apa yang dia ceritakan. Dan tangan Zam yang bau busuk tu pun, setelah ada seorang ustaz ni lah, dia petua supaya dibasuh menggunakan kapak barui, ayak mawar dengan serbuk cendana. Macam kita duduk kapal orang mati tu lah. Buat macam tu. Dan basuh dengan ayak kolah masjid. Alhamdulillah, dengan petua tu hilang bau busuk bangkai mayat dekat tangan si Zam ni. Zam pula, selepas peristiwa tu, dia jadi trauma. Dia trauma dengan tempat gelap, laluan-laluan gelap. Dia jadi teringat benda tu. Itulah cerita yang berlaku dekat Zam ni, di mana dia cakap besar sangat. Itulah orang tua pesan, jangan duk berani sangat. Dan janganlah duk takut sangat. Kita ni kena sederhana. Berani sangat pun masalah, takut sangat pun masalah. Jadi kan, itulah dua cerita yang dikongsikan dengan kita. Dan insya-Allah anda semua terhiburlah dengan kisah ni. Apa yang baik kita ambil sebagai pedoman, apa yang tak baik tu kita letak jauh-jauh sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. InsyaAllah gang, kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang dengan cerita yang lebih menarik, insya-Allah. Ingat gang, untuk diri saya juga yang lemah ni, jangan kita tinggal solat dan jangan kita lupa untuk selawat hari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.